Okey, Dek Su tanya, sebotol F1 boleh makan berapa lama? Alright, so untuk menjawab soalan Dek Su, pertama sekali kita kena tahu untuk kira berapa lama tahan F1 ni, actually kita bukan tengok berapa hari kita boleh dapat makan F1 ni, tapi kita tengok berapa servings yang kita boleh dapat per canister. Okey, per container ni kan. Jadi, jawapannya adalah 22 serving per canister. Okey, 22 kali penyediaan lah. Satu kali penyediaan tu kita gunakan 2 scoop menambun. Okey, jadi orang yang makan sekali sehari kan, obviously lah shake dia akan tahan lama sikit lah daripada orang yang makan 2 kali sehari, sarapan dan juga makan malam. Kan, orang yang makan 3 kali sehari kan, dia habis cepat lagi lah daripada orang yang makan 2 kali ataupun 1 kali sehari. It's based on your goal yang you nak capai dan meal plan macam mana yang anda follow. Okay, so harap menjawab soalan Dek Su. Kalau Dek Su berminat nak join komuniti sihat diet Fit Habit, turun berat bersama dengan Nutrition Herbalife, klik link di profile, isi beg biru. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan nutrition, berkaitan dengan cabaran kira 21 hari ataupun berkaitan dengan komuniti platform diet sihat Fit Habits, komen saja di bawah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa di video seterusnya. Bye.